apabila tuan-puan bermula buat simpanan emas, tuan-puan berjaya keluarkan item emas fizikal, tuan-puan akan kena sekali seumur hidup spread susuk nilai. Apabila tuan-puan nak jual semula kepada syarikat public go, cuma sekali sahaja seumur hidup. Manakala kita simpan duit tiap-tiap bulan, tiap-tiap tahun, kita kena susuk nilai disebabkan kenaikan harga barang. Susuk nilai mata wang, dengan kata lain, kita memerlukan duit yang lebih untuk mendapatkan barang yang sama pada waktu yang berbeza. Jadi kita semua sedar, kita simpan duit, kita tak boleh lari daripada kenaikan harga barang. Duit takkan mampu mengekalkan kuasa beli. Untuk kita kurangkan terkenanya inflasi, kita buatlah tabungan emas, insya-Allah membantu walaupun sedikit. Jadi tuan-puan yang nak saya bantu nak mula menabung emas, yang belum ada lagi akaun emas, daftar sahaja ahli public go secara percuma di bio TikTok saya tu.